Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Okay, teman-teman. Bertemu sekali lagi dalam video siri Umuran Tajwid. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni merupakan video yang ke-13. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-puan, terima kasih atas komitmen, atas kerjasama tuan-puan yang sentiasa memberi sokongan dan doa kepada kami untuk kami terus berkongsi, istiqamah berkongsi tentang Umuran Tajwid kepada orang ramai, insya-Allah. Teman-teman, video ke-13, insya-Allah kita akan jumpa pula tuan-puan. Mana-mana tuan-puan yang terlepas video 1 hingga 12, tuan-puan komen nak link video, nanti kami akan kongsikan tuan-puan link video tersebut dan tuan-puan boleh tonton sama ada di Facebook ni ataupun di channel YouTube kami, dan tuan-puan boleh subscribe dan sharekan video tersebut agar lebih ramai dapat belajar tentang Umuran Tajwid. Boleh? Ini teman-teman, macam biasa, sebagaimana di video ni, poster sebelum video ni kita ada kongsikan tentang Hamzah Wasal. Hari ini tuan-tuan kita sambung Hamzah Wasal yang kedua, iaitu Hamzah Wasal. Kalau yang pertama bagaimana Hamzah Wasal boleh daripada atas, kali ini Hamzah Wasal yang kedua bagaimana Hamzah Wasal yang sama, maksudnya bentuknya sama, simbol yang sama, tapi boleh jadi baris bawah. InsyaAllah tuan-tuan, esok dan seterusnya tuan-tuan kita akan sambung Hamzah Wasal dan seterusnya. Boleh? Ya teman-teman, tuan-tuan boleh buka workbook. Teman-teman boleh buka buku nota tentang Hamzah Wasal. Tuan-tuan, okey, keadaan 4 Hamzah Wasal. Kalau pada atas, tuan-tuan buka muka surat 93. Kali ini tuan-tuan yang kedua, baris bawah ni. Okey, tuan-tuan boleh buka muka surat 95. So yang ni dalam buku nota dah lengkap di situ. Boleh? Ya teman-teman, kita fokus pada workbook supaya kita akan salin apa pembelajaran yang kita akan belajar hari ini. Pada workbook, tuan-tuan boleh buka muka surat 29. Okey, pada muka surat 29. Kalau tuan-tuan perasan, ini yang dah kita belajar tuan-tuan. Okey, saya ulang balik tuan-tuan. Hamzah Wasal ni tuan-tuan, dengan satu simbol yang sama, dia boleh jadi 4 yang berbeza. Sama ada baris atas, awal bacaan, baris bawah, awal bacaan juga syarat asasnya, baris depan, awal bacaan, dan yang tak wujud dalam bacaan, bila di tengah bacaan. So tuan-tuan, baris atas dah settle. Hari ini tuan-tuan kita settlekan baris bawah. Dan tuan-tuan video seterusnya adalah baris depan dan tak wujud dalam bacaan. Boleh? So tuan-tuan, atas dah settle, baris bawah pula kita akan settlekan hari ini. Kalau atas, kalau tuan-tuan kita ulang kaji secara ringkas sebelum dalam video yang ke-11. Kita dah belajar tentang baris atas. Syaratnya simple je tuan-tuan, iaitu yang pertama adalah awal bacaan, yang kedua adalah selepas Hamzah Wasal huruf lam. Settle tuan-tuan. Alhamdulillah, Hamzah Wasal huruf yang kedua jadi al baris atas. At-taibun bukan itta, bukan utta, kerana Hamzah Wasal huruf keduanya lam, otomatik baris atas. Allazi bukan ullazi, bukan illazi, kerana Hamzah Wasal selepasnya huruf keduanya lam, otomatik baris atas. Settle teman-teman. So ulang kaji ringkas sangat. Okey, so tuan-tuan nak yang lebih detail tentang Hamzah Wasal pada atas, tuan-tuan follow ataupun tonton balik video yang ke-11 yang sebelum ni. Okey, teman-teman, kita fokus pada hari ini, iaitu bagaimana Hamzah Wasal boleh jadi baris bawah. Okey, bagaimana Hamzah Wasal boleh jadi baris bawah. Okey, begini teman. Dia ada 4 step. Ada berapa step? 4 step. Okey, step yang pertama awal bacaan. Saya gariskan teman. Step yang pertama adalah awal bacaan. So tuan-tuan pasal tak ni awal bacaan, ni awal bacaan. Betul kan? So awal bacaan semuanya. Okey, lepas tu step yang kedua, selepas Hamzah Wasal selain lam ni tuan-tuan, selain lam. Tuan-tuan setuju tak ni selain lam? Ni selain lam, ni selain lam. Tuan-tuan ya, lepas tu tuan-tuan lihat huruf ketiga. Tuan-tuan, apakah huruf ketiganya? Ha, jim dengan lam. Pastikan huruf ketiga sama ada baris atas ataupun baris bawah. Saya ulang tuan-tuan. Untuk menjadikan Hamzah Wasal menjadikan baris bawah, ada 4 step. Apakah step yang pertama tuan-tuan? Awal bacaan. Tuan-tuan ya, Hamzah Wasal semua awal bacaan ni tuan-tuan. Okey. Lepas tu huruf keduanya selain lam. Okey, tuan-tuan pasal tak ni awal bacaan. Lepas tu huruf keduanya selain lam, zal selain lam, ra selain lam, sad selain lam. Lepas tu lihat huruf ketiga, ha, jim dengan lam. Lepas tu nyata kat sini, pastikan huruf ketiga atas atau bawah. Bila huruf ha baris atas atau bawah, jim baris bawah, lam baris atas, ni atas lah, ni bawah, ni atas. Jika huruf ketiga atas atau bawah dengan syarat huruf kedua selain lam, maka huruf pertama baris bawah. Nampak tuan-tuan? Okey, tuan-tuan. Sama-sama tuan-tuan kita baca izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekali tuan-tuan kita baca izhab ila fir'auna innahu tagha. Tuan-tuan, kenapa kena baca iz bukan az, bukan uz? Tuan-tuan, walaupun ha huruf ketiganya baris atas,
terpaksa baca baris bawah kerana syarat untuk hamzah wasal jadi baris atas huruf keduanya mesti lam. Mesti apa teman? Mesti lam. Tapi tuan, untuk yang ni huruf keduanya selain lam. Bila selain lam, kenalah baca mengikut step yang kita baca. Huruf kedua selain lam, huruf ketiga atas ataupun bawah tetap juga baris bawah. Boleh teman? Nampak ya teman? Itu fungsinya. Dan kalau tuan baca baris atas salah, bukan sekadar salah baris, maka salah makna sekali tuan. Boleh ya? Kenapa kita kena belajar tentang hamzah wasal? Kerana dengan hamzah wasal kita belajarlah tuan, barulah dapat memberikan bacaan yang betul dan makna yang betul. Boleh? Okay, dia beginilah tuan. Saya ceritakan konsep ringkas. Okey tuan, jom. Sama-sama tuan bunyikan perkataan ni tuan. Sama-sama tuan bunyi perkataan. Yes, bunyinya ai. Apa dia tuan perkataan ni? Ai. Tuan, perkataan yang sama, tiba-tiba tuan pergilah ke Kedah. Agak-agak tuan, orang Kedah akan bunyikan perkataan ni apa? Bukan ai tuan, ayak. Apa tuan? Ayak. Tuan. Lepas tu tuan, perkataan yang sama tuan pergilah ke Perak. Apakah bunyi tuan? Ayo. Okey tuan. Perkataannya ditulis air sampai ke Kedah jadi ayak. Tuan, dalam perkataan ada tak huruf Y? Tak ada. Ada tak huruf Q? Tak ada. Tapi kenapa bunyi ayak? Kerana memang orang Kedah bunyikan ayak tuan. Itu je tuan. Memang bahasanya bunyi ayak, tak boleh bunyi air. Kalau bunyi air kat Kedah, orang tahu sangat itu orang luar, bukan orang Kedah. Tuan. Perkataan yang sama tuan, kita sampai ke Perak bunyi ayo. Ada tak Y kat sini? Tak ada. Ada tak O kat sini? Tak ada. Tapi kenapa bunyi ayo? Memang orang Perak bunyi ayo. Tuan, cerita tuan. Kenapa saya ceritakan konsep ni tuan? Dia begini. Untuk mudah kita faham. Tuan, ayat Quran tak semestinya kita baca dengan apa yang kita nampak guna mata je tuan, tak semesti. So ada beberapa perkataan, bukan sekadar sikit, banyak tuan perkataan yang perlu kita bacakan bukan sekadar nampak guna mata, tapi ada yang tak nampak guna mata, tapi itulah bacaan betul. Contoh yang kita sedang belajar ni tuan. Nampak Kita sedang belajar bagaimana hamzah wasal baris bawah tuan, tapi ada tak baris bawah? Tak ada. Tapi kenapa baris bawah? Sebab memang orang Arab bunyikan begitu, ya. Dan kalau secara ringkas tuan, ini kalau tuan yang pernah belajar bahasa Arab, tuan akan belajar, tapi risau tuan yang dengar ni tak belajar bahasa Arab lagi, nanti dia pening. Kalau yang belajar bahasa Arab, tuan kalau belajar fi'il amar, ini adalah fi'il amar. Fi'il amar, dia akan menjadikan baris huruf pertamanya adalah baris bawah ataupun baris depan, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan yang kita sedang belajar ni, huruf kedua selain lam, huruf ketiga dia baris atas. Okay? Nanti kita atas atau bawah kena baris bawah. Kita akan tengoklah dalam penjelasan dalam video ni, tuan akan dapat lebih detail. Tapi senang cerita tuan, untuk memudahkan tuan faham, tuan ikut je step ni, nanti insyaAllah bacaan tuan akan betul. Boleh? Okay, jom insyaAllah. Kita sama-sama tarik nafas. Boskan tuan. Lagi sikit tuan tarik nafas. Boskan. Okay, tuan ambil pen, ambil pensel, salin sikit. Sambil tuan nak salin ni tuan, sebelum kita detailkan lagi, mohon tuan bagi love, bagi like banyak-banyak, bagi banyak-banyak tuan, bagi meriah majlis ilmu kita hari ini. Dan tuan tolong komen something, tuan tulis alhamdulillah ke, kalau saya tanya tuan jawab, supaya lebih ramai dapat manfaat di sini. Dan yang paling penting tuan jangan tonton sorang-sorang, tuan sharekanlah ke wall FB tuan, ke grup-grup FB, grup WhatsApp, agar lebih ramai dapat manfaat, dapat belajar daripada training pula tuan dalam daya tajuk tuan. Biasa saya buat training tuan, so dah tersebut training. Walau ini live video tuan, okey. Kalau training tu kena berjumpa orang dan saya akan bercakap berdiri lah tuan, dan pelbagai lagi insya-Allah. Okey, tuan. Saya ulang lagi tuan, kita akan baca ayat ni, bunyinya izhab ila fir'auna innahu tagha. Kita akan baca izhab ila fir'auna innahu tagha. Tuan, kenapa baris bawah? Awal bacaan huruf keduanya selain lam, huruf ketiga walaupun baris atas tetap juga baris bawah. Itu step dia tuan. Boleh ya? Jom tuan, kita isi kotak sebelah. Apakah huruf ketiga tuan? Huruf ketiganya adalah huruf ha. Huruf apa tuan? Huruf ha. Tuan tulis sekali supaya tuan dapat ulang kaji balik. Kenapa tuan huruf ha berbaris apa tuan? Walaupun huruf ha berbaris atas, dan nombor 3 hamzah wasal tetap berbaris bawah. Nampak tuan ya? Walaupun huruf ketiga baris atas tak boleh jadi baris atas, kerana memang stepnya tuan adalah bila huruf ketiga baris atas, walaupun huruf kedua selain lam tetap juga baris bawah. Boleh? Kalau sebelum ni tuan pernah terdengar ustaz dan ustazah yang membimbing tuan mengaji, dia cakap kalau jumpa hamzah wasal bunyikan barisnya mengikut huruf ketiga. InsyaAllah salah tuan. Tak semuanya betul. Pasal apa tuan? Dalam hal ni huruf ketiga baris atas tak boleh baris atas, kerana huruf kedua selain lam. Jadi bila huruf kedua selain lam, huruf ketiga baris atas pun kena baris bawah. Kalau baris atas juga salah. Azhab salah. Izhab baru betul. Boleh ya? Okey. Cantik tuan. Jom. Okey. Sebelum saya teruskan tuan, boleh tak tuan buka handset tuan ataupun tuan yang ada Al-Quran digital? Jom kita dengar sama-sama tuan bagaimana Al-Quran itu dibunyikan. Okey, bagaimana Quran itu dibunyikan. Ha? Boleh? Nanti sekejap ya tuan. Saya minta tim kami ambil handset. Tuan boleh ready? Kenapa saya minta tuan
ambil handset supaya tuan-puan boleh dengar sekali. Supaya betul ke imam baca begitu? Nanti okey. Tuan, jom. Secara real saya tunjuk pada tuan-puan. Okey, jom. Okey. Supaya tuan-puan nampak betul ke baca izhab. Okey, jom tuan-puan. Kalau tuan-puan yang ada Quran, tuan-puan boleh buka Quran. Tuan-puan ada Quran digital, boleh buka Quran digital, kita dengan pen tu baca. Tapi saya tak ada Quran digital tuan-puan, saya guna handset saja. Tuan-puan dengar imam ni baca. Jadi bila dah baca begitu, so nanti tuan-puan akan belajar, iyalah imam baca begitu, tapi hari ini kita sedang belajar kenapa imam baca begitu. Okey. Tuan-puan boleh buka Quran pada 584 pada ayat yang ke-17. Okey ya. Saya akan pasang ayat yang ke-16 dulu, lepas tu tuan-puan dengar bagaimana ayat 15-nya disambungkan. Tuan-puan dengar ya. Okey, ready tuan-puan? Okey. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Tuan-puan perasan tak imam tu baca izhab? Saya ulang sekali tuan-puan. Tuan-puan ready? Saya akan baca lagi sekali ayat ke-16. Tuan-puan ready ayat 16. Imam ni akan baca izhab. Dan kenapa baca izhab nanti kita akan detailkan macam mana yang kita step tadi kita baca. Tuan-puan dengar ayat 16. Iznadahu rabbuhu, dia akan baca. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Okey, terus. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nampak teman? Izhab ila. Tuan-tuan, imam ni dah baca betul. Dan bila kita nak follow bacaan imam, confirm kita follow bacaan imam tu, imam baca betul. Cuma hari ni kita nak tahu kenapa imam tu baca is walaupun tak ada baris bawah. Teman-teman, kenapa tak ada baris bawah? Okey, jom teman, jom. Kerana inilah stepnya. Bila hamzah wasal awal bacaan, huruf kedua selain lam, huruf ketiga baris atas tetap juga berbaris bawah, tak boleh ikut huruf ha tu baris atas. Jadi bunyinya izhab ila fir'auna innahu tagha. Nampak tuan-tuan ya? Kali ni tuan-tuan kena fokus, dan kalau tuan-tuan agak pening tentang hamzah wasal, tuan-tuan ambil highlighter, buka Quran tuan-tuan, tuan-tuan tandakan something dan tuan-tuan take note sikit, tulis sikit, kena baris bawah. Kenapa tuan-tuan? Supaya bila tuan-tuan jumpa lagi ayat begini, tuan-tuan tak baca salah. Takut bila tuan-tuan buka Quran tak tanda apa-apa benda, takut tuan-tuan baca nanti lepas ni azhab. Kenapa kemungkinan baca azhab? Kerana hamzah wasal ni di atas tuan-tuan, bukan di bawah. Tapi tak boleh baca az, kena baris bawah, kerana itulah cara bacaan yang betul. Boleh? Nampak teman? Okay, nanti saya akan pasang imam yang seterusnya. Jom. Tuan-tuan tengok pada ayat yang kedua. Tuan-tuan akan nampak ayat kedua, irji'i, suratul Fajr ayat 28. Kita akan baca irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita akan baca irji'i. Tuan-tuan, kenapa baca ir? Kenapa baca irji'i? Kenapa bukan baca ar? Kenapa bukan baca ur? Awal bacaan huruf kedua selain lam, bila huruf ketiga atas atau bawah kena baris bawah. Nampak teman? Itu step dia. Tuan-tuan lancar step ni, insya-Allah lepas ni tuan-tuan baca Quran tak jadi pening dah betul lah. Okey. Huruf ketiga huruf jim. Okey teman, sama-sama isi kotak sebelah tu. Huruf ketiga huruf jim. Huruf jim berbaris bawah, maka hamzah wasal pun berbaris bawah. Okey. Teman-teman, saya akan buka surah Al-Fajr, suratul Fajr. Supaya tuan-tuan nak betul ke imam baca irji'i. Okey, suratul Fajr ayat yang ke-28. Okey, ready teman? Ready ya? Saya akan pasang ayat 27 supaya tuan-tuan dengar dulu betul ke tidak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Okey, cantik. Irji'i ila. Tuan-tuan dengar irji'i. Lagi sekali tuan-tuan, saya pasang lagi sekali. Tuan-tuan dengar irji'i. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Nampak ya teman? Irji'i. Kenapa bukan ar? Kenapa bukan ur? Awal bacaan huruf keduanya lam, huruf ketiga berbaris bawah ataupun atas tetap juga berbaris bawah. Nampak teman? Cantik teman. So kalau tuan-tuan dah faham, dia memudahkan tuan-tuan. Lepas ni tuan-tuan sharekan video ni agar lebih ramai orang baca betul, dah tak salah lagi. Dia tak boleh baca ar, kena baca ir. Boleh ya? Ya teman. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ni biasanya tuan-tuan baca betul lah. Ni surah Yasin. Okey, kita akan baca islauhal yawma bima kuntum takfurun. Islauha. Kenapa baca is teman, bukan as? Awal bacaan huruf kedua selain lam, huruf ketiga walaupun pada atas tetap juga berbaris bawah. Saya ulangi sikit teman. Tuan-tuan tuliskan di bahagian komen ataupun tuan-tuan sebutkan sama-sama sambil tonton, tuan-tuan pun sebut sekali. Kenapa bunyi is bukan as, bukan us? Awal bacaan huruf kedua selain lam, huruf ketiga baris atas ataupun bawah tetap juga berbaris bawah. Nampak teman ya? So dia tak ikut huruf ketiga saja. Kalau huruf ketiga jadi as. Jadi kalau tuan-tuan baca as, salah lah. Dia kena is. Kenapa tuan-tuan tak boleh as? Kerana baris atas hamzah wasal hanya huruf keduanya lam saja. Huruf kedua lam ni adakah lam? Tak, selain lam. Huruf ketiga tu baru lam, tapi bila baris atas tetap juga baris bawah. Okey, jadi tuan-tuan huruf ketiga adalah lam.
huruf lam berbaris atas, walaupun berbaris atas tetap juga hamzah wasal berbaris bawah. InsyaAllah tuan-tuan. So tuan-tuan, moga ada manfaat dalam video ni. InsyaAllah tuan-tuan, dalam selepas video ni saya akan plan untuk buat satu video perbezaan antara perbezaan antara Quran Resam Utsmani dan Quran Imla'i, yang antara perbezaan adalah hamzah wasal tuan-tuan. Imla'i tuan-tuan dah siap baris tuan-tuan. Tapi kenapa hamzah wasal tak siap baris? Hamzah wasal tak siap baris pula. Kenapa dalam Resam Utsmani hamzah wasal tak siap baris? Kerana ada sebab dia tuan-tuan. Sebabnya memang kena belajar, dan yang ini kenapa kalau letak baris mudah, walaupun mudah tuan-tuan, terkadang dirisaukan baca salah. Itu dirisaukan tuan-tuan. Nanti akan saya ceritakan detail bila dalam satu video khas yang saya buat untuk perbezaan antara Resam Utsmani dan Imla'i. Boleh? Okay, terima kasih banyak tuan-tuan. Moga ada manfaatnya. Mana-mana tuan-tuan yang berminat untuk memiliki buku Umudah dan Tajwid, sama ada buku nota ataupun workbook tuan-tuan. Okey, tuan-tuan boleh ini buku nota yang kecil sikit tapi dia tebal lah, padat. Ini workbook, dia buku latihan, ni page dia cuma dibesarkan sikit. Jadi tuan-tuan boleh komen nak buku nota. So nanti tim kami akan bantu tuan-tuan, dan tuan-tuan sambil-sambil tonton video kami selepas ni, tuan-tuan boleh tengok ulang kaji sekali, buku sekali. Boleh? InsyaAllah tuan-tuan jumpa lagi dalam setiap 9 malam setiap hari dalam page Umudah dan Tajwid, dan follow ataupun subscribe channel YouTube kami insyaAllah. Moga dipermudahkan tuan-tuan, urusan tuan-tuan untuk memperbaiki bacaan Quran tuan-tuan untuk supaya lebih baik kualitinya insyaAllah. Saya tuan-tuan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.